InsyaAllah kerja-kerja awalan akan dibuat pada tahun ini dan dijangka siap pada awal tahun 2029. Semoga ianya dapat berjalan dengan lancar. Dan dalam pada itu, oleh sebab keadaan jalan di sini agak teruk juga, terutamanya musim hujan, Tok Wan telah meminta kerjasama daripada pejabat daerah, JKR, supaya menyediakan peralatan untuk membantu sekiranya ada kesesakan jalan disebabkan oleh hujan ataupun jalannya berlopok-lopok lubang yang menyebabkan kenderaan tidak boleh lalu, dan ini merencatkan pergerakan penduduk di pos induk ini ke Koyan terutamanya ataupun untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Jadi alhamdulillah setakat ini semuanya berjalan dengan baik. Penduduk nampaknya berpuas hati walaupun jalan masih belum siap. Jadi kita harap ianya dapat berjalan dengan lancar. Jadi kepada masyarakat orang asli, teruslah bersama dengan kerajaan kerana kerajaan akan tidak sesekali meminggirkan mereka dan pastinya akan berusaha yang terbaik untuk memajukan perkampungan masyarakat orang asli.